guys. Inilah yang dah siap. Macam ada goreng dan kita akan makan dengan kari. Kalau di Malaysia panggil kari. Kari ayam atau kaki ayam atau chicken pun gulai. Ini. Okey. Banyak telur. Tebak. Dan kita goreng lagi. Sedikit lagi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku semua, apa khabar? Bertemu kembali di channel menu kita sedap ya. Kali ini guys kita buat roti canai ya. Kita ada macam-macam, ada roti canai kosong, roti canai planta, bom dan juga telur. Okey. Ini kita buat roti canai kosong. Ini roti canai kosong guys ya. Ini roti canai kosong. Okey, ini doknya. Kita tebak dulu. So kita tebak dulu guys ya. Ini teknik-teknik menebar roti canai kosong ya. Okey. Kita akan goreng mana yang sudah kita tebak. Kita goreng dalam di keadaan dapur yang panas dia sedang-sedang ya guys. Tak terlalu panas, tak terlalu sejuk. Sebab apa? Untuk mengelakkan roti itu daripada kurang masak dan hangus. Jadi tak nipis sangat, tak tebal sangat guys ya. Dua, empat, enam. Ini kita dah buat stok roti kosong, roti planta, roti bom dan juga roti telur. Dan kita ada banyak lagi jenis roti-roti lain ya, macam roti telur, roti sardin, sarang burung, roti balak. Okey. Kita ada menu-menu special. Yep. Pada masak kita tutup. Dah masak dah perut ya? Dah masak dah perut. Perut dah masak. Kau bila kau cakap baru aku teringat Pak. Makanya hari taruhkan santan ni. Tak apa, nanti saya buat. Saya tengok. Itu nak potong-potong. Tak apa ya. Boleh, dia dah siap dah tu. Okay guys. Ini kita buat roti kosong lagi ya. Kita tebal lagi. Kita akan makan bersama dengan gulai ya, gulai ayam, gulai daging, ataupun biasa dipanggil kari ayam atau kari daging ataupun kari ikan.
ayam tak goreng lagi. Dia nak keluar lah. Ayam tak goreng lagi. Ayam tak goreng lagi. Ni baru telur kan? Dia baru telur. Ha. Cari kejap Okey. Biar. Roti telur. Roti canai. Ayam. Ada orang goreng lah. Tak ada. Ayam goreng. Cari kejap lah cari. Roti canai kosong. Okey. Ini asli kosong. Kita akan buat roti canai telur. Okey. Telur. Telur dengan berapa? Telur Ni. dulu. Ini telur dulu. Ini telur lepas bom. Roti canai telur. Telur. Kejap. Jangan. Boleh. Alah, awet pun tak dari mana pun. Ni roti telur ya, bukan roti apa-apa. Roti telur. Roti canai telur. Okey, kita buat roti canai pelanta. Pelanta. Ha. Pelanta sedap. Pelanta sedap. Pelanta, lebar sama juga. Cuma kita akan isi dengan Gula. pelanta dengan gula. Okey. Gula dengan Ini gula kita dengan punya pelanta, margarin dia. Okey, Margarin. kita ambil sikit, kita seret. Okey, kemudian kita ada gula. Gula pasir atau gula putih tak, ini bukan Satu sudu satu sudu. ini bukan Satu sudu ini cukup. gula tahu bukan Ini roti pelanta. pelanta. Pelanta Pelanta boleh 4 segi. macam bom juga. Apa lain? Jom. Hai. Seterusnya kita buat roti bom. Kosong, telur, roti bom. Bom Kosong, telur, bom, pelanta. Ini kita buat roti bom. Teba sama juga. Kita teba sama. Okey. Teba. Kita ambil pelanta. Kemudian kita akan ambil gula. Gula sama. Tak. Mau ambil. Semua satu ni. Okey. Kemudian kita lipat dia. Kita buat dia macam ni. Okey. Ini untuk buat roti bom ya guys. Kita buat roti bom. Macam ni. Palestin je. Macam ni guys. Okay, so tinggal tunggu masak. Kalau yang dah masak, ini guys. Ini roti bom yang dah masak. Manis, lembut dan garing ataupun gurih ya. Bom. Ini pelanta, roti pelanta. Kita lipat dua. Ya. Garing di luar, lembut di dalam. Kita lipat dua. Dan ini roti telur yang kita dah siap. Ya, roti telur. Kasih sedikit minyak.
bom. Kemudian kita sambil goreng Ni roti telur kita. Masak dia ukuran macam ni guys. Masak dia lebih kurang macam ni. Tak terlalu masak sangat, tak terlalu mentah. Jadi dia sedang-sedang ya guys ya. Okey, ini planta. Ini roti planta kita. Garing, manis, wangi dan lembut. Ya, ini kita punya planta. Garing, wangi, manis, lembut. Okey, rangup. Kemudian kita lipat. Lipat dua. Ini macam ni. Dan ini roti bom. Bom tak siap lagi. Kita goreng lagi roti kosong. Okey, kita masih goreng guys ya. Okey. Ini dough untuk kita teba. Kita buat roti canai. Ini yang dah kita teba. Kemudian kita ada telur, kita ada gula, kita ada planta. Dan ini roti kosong yang dah siap kita teba. Ya. Ini roti planta, roti bom, roti telur. Kemudian kita masih menggoreng guys. Kita masih goreng. Ini dia. Kita masih goreng. Ni roti bom kita guys. Okey. Roti bom kita bunyi. Okey guys. Inilah yang dah siap. Kita masih ada goreng dan kita akan makan dengan kari kalau di Malaysia panggil ni kari. Kari ayam atau kaki ayam atau ceker ataupun gulai. Ni. Okey. Ini roti kosong yang masih diteba, belum kita goreng lagi, sedikit lagi guys. Okey guys, semoga video ini dapat memberikan hiburan dan manfaat buat sahabat-sahabat semua. Kita jumpa lagi di next video. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.